Aku rasa cameraman yang tak tanya lagi. Weh, tak mau. Bagilah. Weh, betul tak mau. Hey, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Muhammad Darishul Afham. Dan pada hari ini kita akan mengadakan sedikit Q&A untuk para pelajar dan para guru sempena Hari Guru pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi, let's go! Mana semua orang ni macam tak ada siapa pun. Guys, hampa dengar tak? Macam ada suara media. Oh. Apa yang ada ni ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Wah, Masya Allah, banyak betul meja ni. Ini mesti banyak kenangan ni. Dan saya di sini untuk menjawab soalan. Soalan untuk hang ialah, kalaulah hang boleh rewind balik kenangan bersama cikgu hang, apakah kenangan yang hang nak rewind itu? Kenangan yang aku nak rewind balik, kenangan bila lepas habis maksal, lepas habis kami lawan, cikgu-cikgu mesti akan bawa kami pergi makan, pergi mandi. Tu kenangan yang aku rasa aku nak ulang balik. Kenangan aku tahu yang paling aku rindu nanti bila aku dah habis sekolah, aku akan teringat benda ni. Sebab kita nanti habis sekolah takkan dapatlah kenangan lagu ni. Okey, itu lah. Itu saja ya? Ya. Terima kasih banyak-banyak. Budak atlet kita tanya dah. Sekarang ni kita nak jadi budak akademik pula. Masya Allah. Saya ada 9A plus ni. Tadi buku PKS sampai tertidur. Assalamualaikum Cik. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Ada apa ni? حمود حبيبي. Kat sekolah ni kan ada banyak cikgu. Setiap cikgu tu kau ada satu nasihat dia. Jadi aku nak tanya kat hang dah. Nasihat cikgu apa yang paling hang ingat sampai sekarang? Nasihat cikgu yang aku paling ingat sampai sekarang, aku rasa Ustaz Taufik lah. Memang Ustaz tu akan dapat. Lagi-lagi time rokok asrama memang akan dapat lah. Tak dapat tu memang ada yang tak kena dah kalau tak dapat. Yang aku ingat ayat dia, kalau tak mau jadi bodoh, jangan hidup ke arah yang bodoh. Orang yang akan nampak kita ni bodoh. Nescaya orang yang bodoh tu akan diperbodohkan oleh orang yang lagi bodoh daripada kita. Jadi kita kena berusaha jadi pandai untuk bagi manfaat kepada orang lain. Itu yang aku ingat. Nasihat yang sangat manfaat. Makan dalam juga tu. Terguris. Dah, tu je ni ya. Okey, kalau tak ada apa aku belah dulu lah. Ni nak sama saja ni. Tak sama sedih. Okey, silakan. Nice Tak sini. sampai tidur orang boleh ya. Okay, thank you. Okey, Assalamualaikum. Dua orang tadi sudah. Sekarang siapa lagi kita nak cari? Wish, orang tengah senang pokok. Elok jadi target ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Kan sekolah ni kan ada banyak cikgu. Jadi aku nak tanya kat hang lah. Ayat cikgu apa yang paling famous yang hang ingat sepanjang hang kat sekolah ni? Okey, baik. Aku rasa cikgu yang perkataan cikgu yang paling famous dekat sekolah ni, aku rasa perkataan Cikgu Naim lah. Sebab dia selalu cakap okey baik je. Dalam kelas mesti cakap okey baik. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Okey, baik. Masa seterusnya, let's go. Orang lelaki dah. Kita cari orang perempuan pula. Mana? Orang tu ada lagi om. Okay, Assalamualaikum. Ni nak tanya sikit lek ah. Ni kan ada banyak cikgu dalam sekolah ni kan. Menurut hang, cikgu apa yang paling sporty dalam sekolah ni? Dan kenapa? Cikgu paling sporty dalam sekolah ni, Cikgu Amira. Sebab dia suka melayan kami dalam kelas. Memang sporting. Okey, pelajar kita dah cukup dah. Sekarang ni kita nak tanya cikgu-cikgu pula. Jom, let's go. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nak izin tanya soalan boleh? Okey, boleh? Okey. Macam kita tahu lah, cikgu ni dah kerja 3 tahun dah kat sini. Lama juga ah. Jadi ada soalan untuk cikgu ni. Sempena Hari Guru ni kan setiap tahun lah confirm cikgu juga akan dapat anugerah. Jadi pendapat cikgu lah,
anugerah apa yang cikgu akan dapat pada tahun ni? Okey. Untuk tahun ni cikgu rasa cikgu akan dapat anugerah guru paling berdedikasi juga. Sebab apa? Sebab cikgu memang kalau cikgu ngajar, cikgu suka macam apa? Buat kerja, buat bagi betul-betul on time. Cikgu kena boleh nak anak murid cikgu faham. Betul-betul faham apa yang cikgu ajar. Tanggungjawab yang besar tau. Sejarah tingkatan 5 terutamanya SPM. Wajib lulus. Betul tak? Cikgu rasa tu je lah kot. Okay, selamat Hari Guru. Bye. Okey, dengan satu cikgu dah. Sekarang ni kita pergi cari cikgu lain pula. Let's go. Cikgu perempuan dah. Kita cari cikgu lelaki pula. Oi, gas cikgu tu kan? Ada orang buat payung. Oh my god. Wow. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, dari mana cikgu? Nak balik? Nak balik ah. Sekejap nak tanya soalan sama dia. Boleh? Kalau lah satu pelajar semi jadi makanan, cikgu rasa pelajar semi jadi apa? Jadi makanan apa? Oh, jangan mencapai. Saya rasa mungkin diibaratkan sebagai cendol. Cendol lah. Kenapa cendol? Sebab dalam cendol tu semua bahan ada. Ini membawa maksud pelajar semi ni ada pelbagai watak, ada pelbagai bakat yang dikumpulkan jadi satu personality, digabungkan untuk memajukan sekolah. Wow! Itu juga. Menarik fakta tu. Saya setuju lah. Okey. Dah, itu saja. Terima kasih ya. Oh, okey, baik. Terima kasih. Selamat pulang. Baik. Jadi, let's go. Pelajar kita dah tanya dah. Cikgu pun kita dah tanya dah. Siapa lagi kita nak tanya Ui. Ui, kamu dengar? Oi. Ha. Uish, aku ada idea. Aku Idea apa? rasa cameraman yang tak tanya lagi. Cameraman. My cameraman. Oi, tak mau. Tak mau. My cameraman. Ni. Untuk sebab hang ni orang paling last, jadi aku nak tanya lah. Tanya atau mungkin ada tugas baru untuk hang. Okey. Macam kita tahu, hari ni adalah Hari Guru. Jadi, apa ucapan hang untuk kepada semua guru kat Semi Adinah ni? Ucapan pada semua guru Semi Adinah, saya ucapkan jutaan terima kasih buat cikgu-cikgu selama kami duduk di Semi. Cikgu tanpa penat lelah, tanpa mengenal erti putus asa, cikgu tetap mengajar kami walaupun kadang panggil kami tak sopo pelajar sangat dan mungkin ada kata-kata yang terguris hati cikgu-cikgu. Dan kami juga minta maaf andai kata ada kesilapan apa-apa. Dan untuk cikgu-cikgu juga, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih. Dan kita dengan kami mengucapkan selamat Hari Guru pada tahun 2026 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Guru Bitara Nadi Negara. Ya. Wow.